Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Nur Alif Amani binti Muhammad Fahmi, murid tahun 5 mulia, Sekolah Kebangsaan Simpang Enggam. Hidup sihat memang jadi pilihan saya sebab badan sihat, otak pun cerdas. Sebagai pengawas di sekolah dan terpilih sebagai Student Leadership Board, saya amat gemar pada public speaking dan menyertai pertandingan jalan cilik, bahas dan bersaja. Selain itu juga, saya bergiat aktif dalam tunas puteri, catur dan bersukan. Alhamdulillah, dari aspek akademik, saya terpilih untuk menduduki ujian kemasukan pintar cerdas pagi peringkat yang kedua. Kawan-kawan, sebagai personalia tim rencana tidak ada peringkat negeri, apa yang membimbangkan bagi saya, ini lebih 45,000 pelajar terlibat dalam gejala merokok atau vaping. Kawan-kawan, pernah tak nampak orang isap vape? Keluar asap banyak macam naga. Ada yang kata nampak cool, tapi sebenarnya itu bukan trend, itu perangkap. Kesan yang pertama, kesihatan kita rosak. Bayangkan, paru-paru kita macam belon. Kalau setiap hari masuk asap kimia, belon tu jadi hitam, keras dan bocor. Kita pun jadilah seput. Baru main bola 5 minit dah tercungap-cungap. Sedangkan kita nak jadi juara sukan kan. Kedua, pembaziran duit. Vape ni mahal tau. Sepatutnya duit belanja boleh beli buku, alat tulis atau makanan yang sihat. Tapi habis begitu saja. Ketiga, imej diri kita. Ingat, vape tak jadikan kita cool atau FOMO. Malah kulit cepat berkedut, gigi kuning, nafas busuk. Ish, kalau nak popular di sekolah, bukan sebab vape, tapi sebab kita rajin, baik hati dan berprestasi. Dari vape boleh jadi rokok, dari rokok boleh jadi penyakit. Mula-mula rasalah seronok, lama-lama kita menderita. Bayangkan kawan-kawan, kalau mulai isap rokok masa sekolah, 10 tahun kemudian risiko kanser jantung mula lemah. 20 tahun kemudian paru-paru kritikal, badan berbau busuk. 30 tahun kemudian cepat lupa, otak lemah, risiko kanser otak. 40 tahun saraf rosak, hidup tidak lagi berkualiti. Dan 50 tahun kemudian banyak organ rosak, serangan jantung bila-bila masa. Nampak tak? Satu batang kecil jadi masalah besar sepanjang hidup. Jadi kawan-kawan, ingatlah pesan saya. Kalau belum mula, jangan cuba. Kalau dah cuba, hentikan segera. Kita pilih hidup sihat, aktif di sekolah, berjaya dalam pelajaran dan jadi contoh kepada rakan-rakan yang lain. Itu saja perkongsian saya. Terima kasih.